cantik lah hari. Dah sayang lah. Berkali dah kita tak dijual. Macam mana kita? Cik mau lah belian tu. Udon hang bawa pergi mana? Market Keramat? Apalah. Chanel kot. Ha? Yang ini bukan canvas, okay? My dear Ari, this is leather. Ini 28,000 ke 25,000 ke? I want this one. Aku pakai sekali je. Nak bayar apa? Cantik nak jual ke tak ni? Pakai sekali je kat London tu. Yulah, beli kat Selfridges tu. Cantik gila. Ini very limited edition. Dia bukan canvas macam tung ayak tu. Dia macam ni lah. Kita letak harga mahal. Kalau tak ada orang mampu, kita bawa balik-balik. Kan? Itu nama rezeki kita. Aku cantik ni. Boleh silang, boleh bawa macam ni. Ada poket. Tapi ada zip. Ni tak pakai lagi Montblanc. Apa kalau cari beg untuk lelaki apa? Tak tahu lah aku pakai. Aku kan shopping untuk habiskan masa. Bukan shopping untuk habiskan duit. Apa kena faham konsep tu? Tahu tak? Apa sebab Mami Jano beg 5,000 ni? Susah payah berjalan apa. Beli ke overseas, beli angkut pula, naik taxi balik ke hotel, buka kembang, masuk dalam luggage, balik buat berat. Banyak kilo. Balik jual. Agak murah. Ni agak apa tu? Kau lampu lah gelap. Apa ni gila. Patutnya aku ni buat apa nama? Jadi PS ke sebab aku nak membeli je. Jadi nak jual. Menggemelap lah kata nak jam. Mana jam-jam lagi? Jam minyak wangi semua kita nak kena jual nanti. Tengok macam tu je lah. Ini akan orang cari. Casio. Ada orang cari dah tanya. Neng. Ni Casio ni. Ada lagi kan? Ada lagi satu ni. Ni legend ni. Ada satu lah warna silver. Tak ada? Ada silver yang ni. Nah. Kecemerlangan individu turut ditonjolkan menerusi pelbagai pengiktirafan dan anugerah yang diterima oleh ahli akademik dan penyelidik Universiti Malaya di peringkat kebangsaan dan juga antarabangsa. Antaranya penerima anugerah tokoh akademik negara, anugerah akademik negara, Fulbright Scholarship serta pelbagai lantikan strategik dalam organisasi serantau dan juga global. Yayasan
Zaman Ibrahim. Dan kelas Malaysia Berhad. Hadirin sekalian, Kemuncak Anugerah Cemerlang Universiti. Lambat lah kata. Tak boleh hujan lah.